dan budak lelaki Cina yang bawa kayu. Okey, kita mahukan keadilan. Ini adalah maruah budak-budak Melayu. Bukan kerana seekor budak Cina serang ramai-ramai budak Melayu. Dan memaafkan budak-budak Cina yang menyerang budak-budak Melayu. Ini adalah bumi-bumi Melayu. Kalau bersatu, menunjuk Cina-Cina DAP yang kurang hajar. Besok tak boleh. Diam sekejap. Okey. Besok pihak polis akan memberi jaminan polis kepada budak kita. Okey tak? Minta dua tenang dulu. Kena sabar. Besok dah boleh lakum. Malam juga. Kena sabar. Raya dah bang. Raya kita ganti Cina mampu bang. Lagi Cina tu hidup. Tak aman lah. Biar polis sihat, polis siasat perkara ni. Jangan kita kelojoh, faham tak? Kita kena taat pada undang-undang. Faham tak? Kena faham. Cina tak taat pada undang-undang bang. Dia pukul Melayu bang. Dia kata Melayu, malu Melayu. Macam mana tu bang? Dia datang langgar kita. Macam mana? Hormat sikit. Kena faham. Okey, kena Undang-undang apa ya? Sebab polis ada masalah pun kita turun. Kapil anda tak payah timbal. Kena faham, tak semestinya polis ada senjata. Dia boleh lawan. Di tanah Melayu bang. Kena faham. Okey, tak apa-apa. Polis dah bagi jaminan. Faham tak? Jadi kita respectkan polis. Tuan ni dah cakap, besok dia akan bagi jaminan polis selesai siasatan. Sebab tu peguam kita akan berada di sana. Sebab tuan pun dah bagi kontak nombor, saya akan bagi tunjuk tuan ni. Dalam kes ini tidak ada penipuan oleh penjual. Ini satu kes cuma dua orang budak ni pergi ke kedai tu curi telefon dan bawa lagi. Yang mencuri ini telah ditahan, tetapi yang seorang ni yang dibebaskan ni telah balik dan buat cerita yang tak betul, yang mengatakan dia telah ditipu oleh penjual. Semua tu tidak benar. Ya, ini cerita diada-adakan dan ada pula pihak-pihak di dalam sosial media telah menggembar-gemburkan cerita ini, membuat cerita-cerita yang tidak betul. Saya rasa semua orang tahu, antaranya Pak Gomo dan beberapa orang lagi. Ini tidak ada langsung kaitan dengan perkauman. Ini semua cerita diada-adakan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Ya, kita tidak akan membiarkan perkara ini. Perkara ini perlu ditangani dengan segera, dan saya dan pasukan polis kita akan mengambil tindakan segera terhadap perkara ini.